daging yak kita makan tadi. 好，这个香杯了。 Terlalu heavy. Kita cuba untuk faham. Januari lepas, kami berpeluang untuk eksplor Yunnan, salah satu wilayah di negara China yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi, kepelbagaian budaya dan juga makanan halal yang sedap-sedap tau. Jadi, dalam siri Travelog Yunnan ini, kami akan kongsikan pengalaman selama 10 hari mengembara di bumi Yunnan dari Shangri-La, Lijiang sampai ke Kunming. Dan semestinya kita akan share tempat-tempat menarik, aktiviti, makanan halal, tips berserta bajet yang kami spend sepanjang trip ni. Selamat menonton! Selepas explore Bala Village, perjalanan kami diteruskan ke checkpoint kedua, Shambhala Stupa. Dalam 35 minit perjalanan ni, kita boleh rasalah yang altitude makin tinggi sebab telinga dah mula berdengung dan nafas pun makin semput. Tapi view dekat sini, subhanallah, makin tinggi, makin cantik. Shambhala Stupa yang kita nak pergi ni, dianggap tempat suci oleh penduduk Tibet dekat sini tau. Bagi diorang, formasi gunung yang berbentuk macam piramid ni merupakan pagoda semula jadi pemberian Tuhan. Kita baru je sampai dekat Shambhala Stupa. Lihatlah pemandangan alam yang terbentang luas. Ya Allah, subhanallah, nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Dia kat sini nampak macam terik kan, tapi sebenarnya dia sejuk tau. Tengah angin yang kuat. So kat sini korang boleh tengok ada stupa, ada yak. Korang boleh juga naik yak. Bila sampai sini jangan aktif sangat kot, jangan berlari. Sebab mengah nafas. Kita tinggi tau. Kita berada di ketinggian 405.6 meter dari paras laut. Lagi 500 meter nak sampai ABC. Aku sebenarnya macam sedih sikit lah sebab excited nak datang sini untuk main salji yang banyak-banyak tu. Tapi nak buat macam mana bukan rezeki kita hari ni. Kalau ikutkan, tempat ni semua banyak snow tau. Sini. Ni semua ni snow. Kita orang dah cari dah snow merata tempat tapi tak jumpa. Aku rasa sebab tak ada snowfall kot malam tadi. So ni je lah yang ada. Korang datang sini kan, korang bawa jagung, sirap dengan susu cair. Lepas tu korang letak dekat sini, makan. My very first time pegang snow. Ni macam childhood dream lah aku rasa kan. So alhamdulillah. Jom ikut kita ramai snow. Standard tiket masuk ke Bala Gezong National Park tak include Shambhala Stupa tau. Kalau nak datang sini, masa beli tiket korang kena inform nak add on Shambhala Stupa. Sekarang kita dekat checkpoint yang ketiga, Echo Wall. So dekat sini basically ada viewpoint kat belakang ni. Cantik kan? Tapi dia lebih kurang dengan checkpoint yang first tadi. And then dia ada macam coffee shop. Yang specialnya dekat Echo Wall ni dia ada zip line tau. Kalau tak naik zip line pun dia ada sediakan tempat berjalan kaki untuk ke glass viewpoint ni. Agak jauh jugalah nak jalan, tapi view dia cantik sebab boleh nampak canyon ni dari atas. Kita orang tak explore pun dekat sini sebab waktu ni aku dah start sakit kepala and rasa mual. Maybe dah kena AMS kot. So kita orang just santai-santai layan view dekat viewpoint ni. Quick tips, kalau korang kena AMS, minum air panas and cuba untuk kurangkan bergerak. Ia akan mengurangkan risiko AMS korang untuk jadi lebih teruk. Dekat checkpoint keempat ni sebenarnya ada tour guide yang bagi penerangan tau. Tapi dia explain dalam bahasa dia je. Kita pun memang tak faham apa lah kan. So kita orang jalan-jalan ambil angin je dekat sini. Kita dah sampai ke checkpoint terakhir Bala Gezong National Park, Shangri-La Grand Canyon. Dekat sini boleh beli tiket untuk water rafting dalam 120 yuan per pax. Ni bukan water rafting yang ganas tu tau, dia just untuk sightseeing lah. Tadi tengok view dari atas gunung, dekat sini kita tengok view gunung dari bawah pula. Jernih weh air sungai dia. Mungkin sebab air dari gunung kan. Rasa geram je, dapat terjun best ni. Tapi sejuk lah, winter kan. Kita enjoy view dari tepi ni je lah.
Kita orang sekarang dekat area parking. So kita orang tengah tunggu bas untuk balik ke area Shangri-La, kat area Duke Zong tempat kita orang stay. And balik ni nak cari makan lah. Lapar sangat ni. Dah seharian tak makan. Kita dah selamat pulang ke Duke Zong City. Bas drop kita dekat area yang sama kita orang naik bas pagi tadi. Kebetulan nampak supermarket ni. Kita masuk kejap lah nak tengok apa yang ada. Pun halal. Ni nampak sedap. Kita dah sampai China, kenalah beli limau Mandarin. 5 yuan, 96 yuan, dalam RM3 untuk 500 gram. Murah kan? Yang ni pun dalam RM9. Ada 6 biji. Kiwi. So, jom kita pergi timbang. So, selalu kalau supermarket dalam Malaysia kita timbang, kita kena tunggu orang kan untuk timbang kan. Yang ni kita self-service. Efficient tau. Ikut harga. Kita tanya harga apa? 59. Tak ada. So, inilah masanya kita gunakan translate. So, kita cuba untuk translate lah apa yang kita boleh translate kat sini. Sugar orange 11.8. Okay. Share. Sini, so betul lah tadi 11.8. Rupanya 11.8 tu per kg. Yang harga yang diletak dekat signboard tadi Per 500 gram. Okay, times tu lah patutnya. So 600 gram 8 yuan dalam RM4. Right.现在上面没有， Oh, tak ada. 但是有后面那个， Potato. 这个不是potato，是 Oh, 不是 potato. 凉粉，料粉, okay. 嗯， Hitam je lah. 这个是干巴肠子， Oh, intestine. Makanan kita dah sampai. So, dekat Shangri-La, korang wajib order yak meat. Kat sini macam kalau kita banyak lembu, orang banyak yak. Yak tu yang lembu yang bulu panjang tu. Cold yak meat. Cili. So, dia potong nipis-nipis. Oh, itulah cool, memang sejuk. Dia rasa pedas-pedas. Tak lah, tak tahu nak kata pedas macam mana. Ni mala spice yak meat. Dia kecil. Rasa dia punya mala spice. Daging dia tak lihat. Ni potato pancake. Sedap. So basically rasanya dia cincang kentang ni. Lepas tu dia goreng dengan telur ke ataupun air tepung ke supaya dia melekat kan. Dan dia letak spices sikit. So dia rasa kentang yang pedas. Tak dia still crunchy. Sebab dia goreng nipis je. Rasa dia, baru nak cakap, dia punya tekstur macam hash brown. Tapi hash brown yang nipis. So kat sini ada bulu-bulu yak. Lepas tu inilah dia daging yak kita makan tadi. Dia orang gantung macam ni je. Sebab cuaca kat sini sejuk kan. So dia orang boleh lah preserve daging tu. Kalau kat Malaysia ni dah busuk kan. Good morning. So kita orang bangun-bangun pagi tengok dekat tingkap dekat bilik kan. Tiba-tiba snow weh. Ya Allah. Semalam first time main salji, tapi semalam tak ada snow. Hari ni ada. Dia main snow fight.
Kita orang serius tak expect akan ada snowfall dekat bandar ni. Ingat kan dekat kawasan pegunungan je ada snowfall? Ni memang my very first time lah experience snowfall. Masya Allah, cantik sangat. Aku pula pernah layan snowfall dekat kawasan pegunungan. So, ni first time tau merasa snowfall dekat bandar. A new experience jugalah. Lagi-lagi sebab dekat ancient city ni kan. Rasa macam kembali ke zaman dinasti. Sekarang pukul 10 pagi. Tapi snow makin lama makin lebat. So kita nak jalan-jalan, nak pergi ke ancient city, nak tengok-tengok orang. Plan sebenarnya hari ni kita nak pergi ke satu temple lah, temple yang terbesar kat Shangri-La ni. Tapi sebab snow tebal sangat lah, so kita pun macam cuak, macam boleh ke kita orang ni nak explore dengan pakai sandal ni. So kita orang decide untuk jalan-jalan dekat bandar dulu. Nanti kita tengok cuaca macam mana kan. Baru kita pergi. Cantik kan ancient town ni? Sebenarnya tempat ni telah dibina semula pada tahun 2014 sebab pada Januari 2014 terjadi satu kebakaran besar yang memusnahkan 1/3 dari keseluruhan bandar. Memang sayang sangat rumah-rumah, bangunan yang dah berusia lebih kurang 1300 tahun musnah dalam kebakaran tu. The art of making a snow bear. Okay. Okay, dia boleh nak interview kita orang. How do you feel about the Shangri-La? Oh. Hi, ni hao. Random kan, tiba-tiba kena interview. Tak faham sangat untuk local news ke apa, tapi kita dah minta WeChat dia. Nanti video dah release dia akan share lah. Tapi sebelum tu kita sambung buat snowman dulu. Dah sampai tempat yang ada snow, kita wajib buat snowman. Tapi sebab kita tak reti nak buat snowman macam mana, dah lah jadi snow bear. Untuk viewer-viewer kita orang yang tak pernah rasa pegang salji yang fresh ni dia lembut. Dia rasa macam tekstur dia macam ABC. ABC yang baru lepas shave tu sebiji. Cumanya sebab cuaca sini sejuk, so dia tak cair lah. So korang boleh pegang lama-lama kat sini. Tengok dia sejuk, dia lembut tau. So dia lerai. Ajar anjing. Cantik view tau. Anjing kat sini friendly tau. Anjing ni sebenarnya dah banyak kali datang main dengan kita orang. Dia nak pet tapi kita tak boleh pegang dia. So kita orang pet dia guna snow. Okay. Lepas main snow tadi, kita orang balik bilik, makan. Lepas tu kita orang tidur sebab rasa macam penat sangat. Sebenarnya dari pagi tu dah rasa penat dah. Tapi sebab snow tu, sebab ada snowfall, kita orang keluar lah. And then sepatutnya pagi tu memang dah ada plan. Tapi sebab seronok sangat main snow, tak jadilah. Plan tu cancel. And kita orang rasa kita orang penat bukan sebab kita orang beraktiviti pun, tapi rasanya penat disebabkan oleh altitude yang tinggi kan. Mungkin lah sebab semalam yang kita orang explore Bala Gezong National Park tu, pagi tadi memang rasa penat gila. So macam tak apalah, hari ni relax je lah. Tapi lepas kita orang dah hari ketiga dekat Shangri-La ni, kita orang dah feel better. So I think body kita orang pun dah acclimatize lah. So kita orang nak explore lebih lanjut ancient city yang kita orang tak explore lagi. Sebab sebelum ni kita orang explore bahagian yang dekat-dekat dengan hotel je. Yang ni kita orang lagi jauh sikit sebab sebelum ni tak sempat. And then tadi waktu kita orang kat bilik dah tak ada snowfall lah. Ni kita orang nak keluar, snowfall balik. Tak apalah, rezeki, enjoy je. Sebab semalam tak dapat snow kan. Hari ni baru dapat. Sudah. Alhamdulillah, rezeki. Syukur rezeki. Kita naik Didi je lah sebab snow terlalu heavy. Ingat tadi nak jalan buat 800 meter. Nak Didi lah, Didi murah. Ni hao.
Didi for life. Didi dekat China ni sangat-sangat murah tau. So macam starting price dia lebih kurang RM2, RM3 macam tu. Lepas tu ni tu dalam 7 yuan, so RM3 lah. Murah hai. Naiklah Didi. Download lah apps Didi. By the way, masa kita orang dekat hotel tadi, kita orang dapat tahu yang interview pagi tadi tu dah release dah. So siapa faham? Boleh tuan translate tak? 新年的一场初雪为香格里拉的独克宗古城披上了银白的盛装，国内外游客们置身于这如诗如画的雪景中，尽情享受这场雪带来的欢乐，留下了一段段难忘的旅行记忆。 今天是我第一天来香格里拉，就遇到大雪，本来非常担心，就是天气不好很难出片儿，但是事实上不是，大雪非常的漂亮，然后拍到了很多非常好看的照片，欢迎大家来香格里拉。我来自云南保山。大家好，我来自云南普洱。我是第4次来香格里拉了，我是第1次来。然后这次来香格里拉跟我的好朋友还赶上了初雪。是的，昨天晚上就飘起了小雪，然后今天就下起了比较大的雪然后我们就做了一个本地的妆造，这里都很好看，而且今天下了雪的话，去松赞林寺肯定会更好看，所以我们打算待会儿就去松赞林寺拍。我来自广西桂林，我们自驾过来云南旅游，前2天才从玉龙雪山过来，上到玉龙雪山山顶上的时候的话呢，雪都差不多化完了，心里非常遗憾。来到这个香格里拉，赶上这个初雪，非常幸运。我觉得香格里拉跟雪更配哦。那接下来你们还会去哪里玩呢？我们要去梅里雪山，据说看那个日照金山非常非常的美，我们一定要去看一看。Hi, ni hao. I'm Hanif and this is Mimi. We are from Malaysia. So this is our first time arriving Shangri-La. I would say this is a very dreamy and magical city, and we are very lucky because we experienced our first snow in Shangri-La. So it is a very beautiful city and the people are also friendly. Dan sekarang kita orang berada dekat one of the most famous road untuk bergambar. Korang pernah tak rasa bila korang tengok something depan mata, rasa macam korang dalam mimpi, tak percaya benda tu wujud, boleh tengok depan mata korang. Inilah yang kita rasa sekarang ni. Nangis. Kita tengok view tu in 3, 2, 1. Ni dia. Mungkin tak nampak sangat kot cantik, tapi depan mata memang ya Allah cantik sangat. Dia sebenarnya jalan biasa je, tapi dia ada view temple 2 tu. Tapi what makes it so magical sebab tengah snow. Snow and very heavy. Allah cantiknya. Dekat tempat yang cantik tadi ada Mixu. Sebenarnya kita tengok apa yang menarik. Tapi cantik dia punya reka bentuk. Pudding fu mah Hazwan. Pudding one. Taro one. Kat sini dia orang ada yang special dia taro. And then dia ada banyak milk tea semula. Dia dia produk macam ni Yang best dia Mixu kat sini, dia orang ada hot water. Kat Malaysia tak ada tau. Video tips, bukan tips lah, sharing kan. If you guys wonder untuk datang Yunnan waktu winter ni nak pakai apa, macam aku ni, aku pakai inner Uniqlo first layer. Second layer adalah fleece, and then ni aku punya down jacket Uniqlo juga. Lepas tu pakai baju. Tapi biasanya baju kemeja ke baju apa tak kisahlah, ni baju dia. And then windbreaker, sebab hari ni snowing kan. Windbreaker ni waterproof juga, so bila kena snow apa tak basah lah. Kalau aku pakai baju ni kat luar nanti basah lagi sejuk, so better windbreaker kat luar. And then tudung, and then seluar pun aku pakai satu heat tag Uniqlo
dengan satu seluar jeans. Macam aku jenis tak sensitif sangat, tapi alhamdulillah okey. Boleh survive. Tapi kena pakai glove. Glove ni kalau tak memang tangan kau sakit lah sebab snow kan. Itu je. Ada kedai souvenir, kedai food. Comel dia punya fridge magnet. Ui, comel lah. Interactive fridge magnet. Bag ni kau kaya. Comel lah. Dia macam unik lah, tak typical. By the way, kita ada baca juga dekat few blogs yang kata fridge magnet dekat Shangri-La lagi murah daripada yang dekat Lijiang. Sebab harga dia okey lah, not bad. Macam fridge magnet ni kan 30 yuan. 30 yuan dalam RM15. Ni yang kita nak pergi nanti. The biggest sprayer wheel. Dekat Shangri-La ada the biggest spraying wheel in the world tau. Fish magnet ni 8 yuan je dalam RM4.5. 很可爱。名字叫九月，名字九月，九月，九月，九月。对，嗨，九月。Hai. Orang kat sini semua pakai baju sebab winter. Dekat Shangri-La diorang ada banyak yak tau. So produk diorang banyak yang berasaskan susu daripada yak. So diorang akan buat jajan-jajan macam ni lah. So dekat Shangri-La ni ada satu tarikan yang paling unik, which is the biggest spraying wheel in the world. So rasanya orang Buddha kot kat sini sebab ada patung Buddha kat atas ni. And then diorang kat sini tarik benda ni ramai-ramai untuk tak tahu lah, mungkin berhajat ke apa macam tu lah. Tangga licin sebab salji kan, so kena berhati-hati. Dah habis dah kita punya ekspedisi tu. Apa tempat ni lah? Apa benda dah nama tempat ni betul lah. Tapi banyak gila tangga. So naiklah pelan-pelan. Hadapan temple ni tadi korang boleh tengok ada dataran. Kita cuba untuk faham dan layan apa yang dia cuba nyanyi. Kita nak try masuk dia punya public toilet dekat Ancient Town. Bersih. Okey. Agak kotor. Dia cakap macam ni. Tapi tak ada bidet lah. Nanti korang prepare je lah portable bidet. Macam tadi aku pergi toilet dekat Mitsu. Yang tu ada bidet. Depends lah, tapi masih tak ada. So korang bawa lah portable bidet. Tandas lelaki pun sama. Dan actually diorang punya tahap kebersihan dalam toilet tu boleh dikatakan kurang sikit lah. Aku boleh cakap 3/5. Ada tempat yang bersih, ada tempat yang macam tadi aku masuk dekat toilet lelaki ada serpihan-serpihan. Sama toilet perempuan ada dalam video tadi. Sebab tu kena ada bidet. Bidet boleh cuci. Pakai tisu macam ni nak cuci. So kita orang biasa prefer kat hotel je lah, senang. So kau jangan minum banyak sangat. So orang kena bawa portable bidet. Portable bidet tu kau boleh cari je kat Shopee.
search je portable bidet, bersepah, segala jenis portable bidet ada. Korang boleh pilih ikut kesesuaian yang korang nak. Halal. Tok Asyik dia pun pakai tudung. Hai, ni hao. Biasanya setiap kedai yang kita orang bagi mesti dapat free tea panas hot tu. Walaupun belum order lagi. So basically ini cara kita orang ambil order lah bila datang kat tempat kedai makan. Oh, pilih. Boleh pilih. Okay. So macam kat sini kita orang jumpa kedai barbecue yang memang rare gila. Susah nak dapat kedai-kedai barbecue yang halal tau. So, dekat Shangri-La. So kita excited gila. So dekat sini korang boleh pilih sendiri. Kalau dah susah sangat nak bagi tahu satu-satu kat orang kedai, kita pilih je sendiri kat sini. Nampak? Diorang ada yak beef, diorang ada sayur, udang dah siap kopek, ada sosis, kaki ayam, dumpling, semua. So korang boleh pilih je semua ni. Diorang dah letak harga lah. Harga dia murah je sebab macam beef ni satu dalam 5 yuan, dalam RM2. Tofu ni 2 yuan, RM1, satu RM1. So korang boleh pilih. Korang boleh pilih nanti diorang akan bakar panas-panas dekat sini. So diorang akan letak diorang punya perencah. So cili-cili diorang oil apa semua. So diorang bakar makan panas-panas time sejuk ni. This one yak beef. Ini quail egg. Yang ni sausage. Terus saya tak jumpa sausage sebab first time jumpa sausage halal dekat Shangri-La. Oh. Ni dumpling tapi kita orang tak tahu inti dia apa. Ambil je. Sebab halal kan kita ambil je semua. Udang. Dia dah siap. Dia dah siap kopek lah. Dia tulis tu roasted beef. So kecil comel. And last but not least, mushroom. Macam daging walaupun dia mushroom. Very flavorful. Tak gila. Rasanya diorang akan letak spice macam mala dengan Sichuan pepper sebab dia ada rasa macam tingling. Rasa tingling sensation dalam mulut. Rasanya benda ni untuk apa? Panaskan badan dia. Panaskan badan tu. Okay. Bye. Bye. 谢谢你，谢谢丽姐，好，拜拜。晚安，拜拜。 Kita nak pergi pasar raya untuk beli breakfast. Sebab biasanya malas nak rushing. Semua beli siap-siap. Nak susu? Susu cake. Sedap ke tadi? Boleh lah. So kita beli buah. Jom kita beli buah. Kita explore ni. Susu tu memang halal, ada halal. So kita dah few days dah beli susu tu. Cepat. Kena tutup. Mainan yang confirm halal, sihat adalah buah. Yo, dah pro dah. Okay, lagi. 10 yuan, 800 gram. Almost 1 kg. Semalam beli 500 gram dah habis lah. Kita orang sekali makan je. Terima kasih Acik sebab tak tutup kedai awal. So kita boleh beli. Bayar macam biasa pakai Alipay saja. Berjaya explore beli barang breakfast. Actually kan, kedai dekat supermarket, I mean barang-barang dekat supermarket dekat China ni
agak murah daripada compare to Malaysia. Cuma kita orang kena tahu berapa yang diorang earn in yuan. Orang-orang Cina ni earn in yuan, baru kita boleh tahu sebenarnya harga ni murah ke mahal untuk diorang. Takut gaji diorang rendah, so kita rasa murah, sebenarnya bagi diorang mahal. Macam itulah. Kalau korang jenis suka ambil gambar yang tak ada orang dekat sekeliling, korang datang pukul 10 ke atas, 10 malam ke atas. Waktu tu kedai dah tutup, so manusia-manusia pun dah balik ke hotel sebab sejuk sangat. Korang boleh dapat this place all by yourself. Patutlah pagi-pagi lalu sini sampah berterabur. Biasa kita tengok anjing dekat sini lembu makan sampah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan like, share and subscribe channel kita orang, okey? Jumpa dekat next video. Bye.